Baik, seterusnya kita persilakan Tuan Haji Zulfakar untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Dazuki, Pengurusi MARA. Yang Berbahagia Datuk Zulfikri bin Usman, Ketua Pengarah MARA. Datuk Dr. Ruslan bin Mahmud, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Datuk Seri Hassan Malik, Ahli Majlis MARA. Cikgu Siti Hajar. Ya. Cikgu Siti Hajar, Ahli Majlis MARA. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusan MARA yang telah menganugerahkan saya setinggi-tingginya penganugerahan yang saya rasa tak pernah saya terima sebelum ni lah. Sangat tinggi pada saya. Lebih membanggakan saya ialah saya dianugerahkan tokoh ini kerana saya beraliran teknikal dan vocational, tuan-tuan. TVET. Yang mana aliran TVET ini adalah satu aliran yang kalau dulu pada mula-mula saya belajar merupakan aliran yang pilihan terakhir, doktor. Jadi saya berasa sangat banggalah kerana saya menceburi dalam bidang yang sekarang ni menjadi pilihan utama pula berbanding dengan pilihan yang lain. Pada hari ini, tuan-tuan, 30 Jun genap saya menjadi pendidik, khususnya pendidik MARA selama 40 tahun. 40 tahun hari ini. Sebab saya melaporkan diri pada 1 Julai 1986. Jadi pada hari ini 30 Julai, 40 tahun saya bergelar pendidik. Jadi dengan penghargaan yang sebegini, saya rasa ia merupakan penghargaan yang sangat tinggi yang saya terima. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga saya, terutama isteri saya dan anak-anak yang sentiasa memberi dukungan dari belakang dalam segala apa bidang yang saya lakukan. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu saya yang sentiasa mendoakan saya yang kini berusia 91 tahun. Sentiasa doakan saya. Jadi ini berkat doa ibu, tuan-tuan. Berkat doa ibu kita tak boleh nafikanlah. Mula berkhidmat tahun 86 di TVET Johor Bahru, kemudian dipindahkan ke TVET Jasin tahun 93. Tahun 97 saya diamanahkan untuk menjalankan operasi MARA Vista, MARA Petronas. Usaha sama di antara MARA dengan Petronas membuat oil and gas pipeline timpalan. Jadi banyak syarikat telah menghantar pekerja-pekerja untuk melatih dalam bidang kimpalan pada ketika itu dan menjurus kepada oil and gas, dan pasarannya adalah Petronas, Shell, Exxon Mobil pada ketika itulah. Pada tahun 2011 saya diamanahkan untuk membina satu institut latihan yang digelar IWICC, International Welding and Inspection Certification Center, yang mana pusat latihan ini merupakan kolaborasi di antara MARA dan The Welding Institute UK.
dan kita mendapat pengiktirafan, MARA sendiri mendapat pengiktirafan daripada UK, merupakan satu pusat latihan antarabangsa yang kita melahirkan pekerja-pekerja mahir dalam bidang welding inspector, dalam bidang NDT inspector. Jadi dua bidang ini merupakan bidang yang sangat dikendaki di seluruh dunia. Jadi certification yang kita lakukan, yang kita buat di TVET Jasin tu merupakan certification yang bertaraf antarabangsa, dan kita pelajar-pelajar ataupun kandidat-kandidat kita boleh bekerja di seluruh dunia tanpa apa batasan pun. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi pada pihak MARA yang sangat-sangat memberi saya sokongan apabila kita membangunkan satu-satu program baru. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua rakan-rakan yang berada di belakang saya yang sama-sama membangunkan pusat latihan yang bertaraf antarabangsa. Jadi saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan semua sekali lagi, dan saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.